Mengarang merupakan asas penting dalam penguasaan bahasa kerana ia membantu murid berfikir secara matang, kritis dan menyampaikan idea dengan jelas. Dalam pendidikan abad ke-21, mengarang bukan hanya latihan akademik tetapi juga medium membina nilai kemanusiaan. Melalui penulisan, murid belajar mengekspresikan emosi, pandangan dan refleksi terhadap dunia sekeliling, sekaligus mengasah keupayaan mereka menganalisis dan membuat keputusan secara bertanggungjawab. Mengarang juga mengalahkan empati. Apabila murid menulis tentang pengalaman, watak, konflik atau isu sosial, mereka belajar memahami perasaan dan perspektif orang lain. Aktiviti seperti karangan refleksi atau cerita pendek membimbing murid menilai kesan tindakan, menghargai hubungan sesama manusia dan memahami cabaran kehidupan. Penulisan turut menjadi ruang selamat bagi murid meluahkan suara dalaman mereka, manakala guru memastikan mereka menulis secara beretika dan sensitif terhadap perbezaan individu. Dalam konteks PDP abad ke-21, guru bahasa Melayu perlu menyediakan pengajaran yang relevan dan bermakna. Mengarang menjadi platform terbaik untuk menggabungkan komunikasi, kreativiti, pemikiran kritis dan nilai empati. Justru, mengarang bukan sekadar tugas menulisan, tetapi proses pembangunan diri yang melahirkan murid yang cerdas, matang dan berberi kemanusiaan. Teruskan bersama hujung jara rakan-rakan saya yang seterusnya. Ketepatan dan keberkesanan penggunaan teknik pengajaran boleh mempengaruhi kemahiran dalam kalangan pelajar sekolah menengah. Jadi, persoalannya apakah makna dan kepentingan kemahiran mengarang dalam membentuk nilai kemanusiaan dan pembangunan dalam emosi pelajar? Yang pertama, melalui sikap empati. Pelajar digalakkan untuk menulis pengalaman diri sendiri agar mereka dapat menggunakan idea sepenuhnya. Yang kedua ialah kecerdasan emosi. Pelajar dapat menguasai kemahiran mengarang pengalaman agar penulisan mereka lebih menarik dan menyeronokkan. Seterusnya ialah keprihatinan sosial. Pelajar sentiasa mengambil berat terhadap orang lain agar pelajar menjadi manusia yang peka tentang keadaan sekeliling. Dan akhir sekali iaitu nilai sasiah. Usaha dalam membina akhlak dan sikap positif dalam diri pelajar dan melahirkan pelajar yang beradab dan berintegriti. Secara ringkas, penulisan bukan sekadar tugasan yang hanya dihantar kepada guru. Menurut Zakbar, penulisan ialah cara menyusun kata-kata untuk menyampaikan fikiran dan perasaan supaya dapat difahami oleh orang lain. Ini menunjukkan bahawa penulisan merupakan salah satu bentuk ekspresi diri. Pertama, penulisan sebagai saluran emosi. Pelajar melalui pelbagai perasaan dan ada yang suka meluahkan secara lisan. Jurnal atau nota peribadi membantu mereka memahami diri, menenangkan fikiran dan mengurus tekanan mereka. Kedua, penulisan sebagai suara sosial. Melalui esei tentang isu semasa, pelajar belajar berfikir secara kritis dan menyedari bahawa pandangan mereka itu penting sebagai warga yang peka dan bertanggungjawab. Ketiga, penulisan membantu membina jati diri. Dalam refleksi, cerpen atau puisi, pelajar meneroka nilai kekuatan dan kelemahan diri melalui watak atau pengalaman yang mereka tulis. Antara bentuk penulisan yang sesuai termasuklah jurnal emosi, refleksi pembelajaran, cerpen dan puisi. Kesimpulan yang kita boleh buat, penulisan bukan sekadar kerja sekolah tetapi alat untuk membantu pelajar menjadi lebih tenang, lebih yakin menyuarakan pandangan dan lebih mengenali diri mereka sendiri. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Heslan Arisana Pong. Hari ini saya akan membentangkan tentang 5 aktiviti PDP yang boleh digunakan untuk menggalakkan penulisan berasaskan nilai kemanusiaan dalam pengajaran kemahiran mengarang. Secara umumnya, kemahiran mengarang bukan sahaja latihan bahasa tetapi juga medium untuk membentuk sahsiah murid. Melalui penulisan, murid dapat belajar tentang empati, kejujuran, keprihatinan sosial, dan ekspresi diri yang bermakna. Aktiviti yang pertama ialah jurnal empati harian. Dalam aktiviti ini, murid mencatat situasi yang menunjukkan nilai kemanusiaan yang mereka lihat di sekolah atau di rumah. Aktiviti ini melatih murid supaya peka, berfikir secara
reflektif dan menulis dengan lebih jujur. Manakala aktiviti yang kedua ialah surat kepada diri masa hadapan. Murid menulis tentang harapan dan nilai moral yang ingin mereka kekalkan. Aktiviti ini akan membantu membina kesedaran, kendiri dan kejujuran dalam penulisan. Dan aktiviti yang ketiga ialah cerita bergambar. Guru memberi gambar bertema kemanusiaan dan murid akan menghasilkan cerita berdasarkan gambar tersebut. Aktiviti ini akan menggalakkan kreativiti dan serta penulisan berfokus nilai. Aktiviti yang keempat ialah dialog menjiwai otak. Murid menulis dialog berdasarkan situasi konflik dan menerapkan nilai toleransi, empati dan penyelesaian secara beradab. Dan akhir sekali, aktiviti kisah benar inspirasi melibatkan penulisan berdasarkan individu sebenar yang menunjukkan nilai moral yang sangat tinggi. Aktiviti ini akan membantu murid untuk menghasilkan karangan yang autentik dan bermakna. Kesimpulannya, kelima aktiviti ini bukan sahaja meningkatkan kemahiran murid, malah ianya akan membentuk murid menjadi insan yang lebih berakhlak dan empati. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Selamat sejahtera, hari ini saya akan membentangkan beberapa cabaran, etika, dan emosi yang mungkin timbul apabila pelajar menulis tentang isu pribadi atau sosial. Cabaran etika dan emosi ini timbul apabila pelajar menulis isu pribadi atau sosial. Salah satunya adalah isu sensitif. Isu sensitif ini akan timbul apabila berlakunya diskriminasi, konflik keluarga, dan identiti boleh menyinggung rekan sebaya serta menimbulkan salah faham. Oleh itu, guru perlu membimbing pelajar dan menggalakkan penulisan yang berfokus kepada fakta atau nilai seperti keadilan dan empati. Cabaran yang seterusnya ialah privasi. Kadangkala pelajar tanpa sadar mereka mendedahkan maklumat keluarga yang boleh disalahgunakan. Oleh itu, guru perlu memastikan mereka memahami batasan dalam penulisan akademik supaya keselamatan dan maruah pelajar serta orang lain sentiasa terpelihara. Cabaran yang seterusnya ialah trauma pelajar. Ada yang berdepan masalah ekonomi, kehilangan orang yang tersayang, atau penderaan. Jika pelajar ini diminta menulis pengalaman pribadi mereka, ia boleh membuka luka lama mereka dan menimbulkan tekanan emosi. Oleh itu, lebih sesuai jika pelajar digalakkan menulis fiction agar mereka dapat meluahkan kreativiti tanpa menjejaskan kesejahteraan mental. Akhir sekali, perbezaan budaya juga menjadi cabaran. Pelajar datang daripada latar belakang yang berbeza dengan pandangan yang tidak sama. Isu sosial yang mungkin dianggap biasa dalam satu budaya, tetapi sensitif dalam budaya lain. Dan jika tidak ditangani dengan baik, boleh menimbulkan konflik. Dan oleh itu, guru perlu membimbing pelajar menulis dengan bahasa yang betul, agar tidak berlaku konflik antara pelajar. Seterusnya tentang bagaimana guru boleh membantu murid menulis dengan empati, sensitiviti dan tanggungjawab sosial. Pertama sekali, dari segi pemikiran atau kognitif, cikgu boleh tunjukkan kepada pelajar bagaimana memilih kata-kata ataupun ayat yang boleh mempengaruhi perasaan pembaca. Contohnya, pelajar boleh diajar menukar ayat yang kasar atau prejudis kepada bentuk yang lebih sopan. Seterusnya, dari segi emosi atau afektif, penulisan boleh menjadi medium ataupun ruang untuk pelajar luahkan perasaan mereka. Aktiviti seperti menulis jurnal harian atau berkongsi pengalaman sebelum menulis dapat membantu pelajar mengenal pasti emosi sendiri dan memahami perasaan orang lain. Selain itu, dari segi sosial, guru boleh galakkan pelajar melakukan aktiviti berkumpulan atau semakan sesama rakan. Jadi, pelajar dapat belajar dengar dan hormat pandangan orang lain. Mereka juga boleh menulis tentang isu masyarakat, contohnya kemiskinan atau kebajikan. Akhir sekali, cikgu perlulah sensitif apabila murid menulis tentang perkara peribadi atau pengalaman yang berat. Jadi, cikgu seharusnya memberikan maklum balas yang baik serta bersifat menyokong dan empati sambil menjaga privasi pelajar. Dengan cara ini, pelajar tetap rasa selamat dan yakin untuk terus menulis. Sebagai kesimpulan, kemahiran mengarang memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk nilai kemanusiaan dalam diri murid.
Melalui penulisan, murid bukan sahaja mempelajari struktur bahasa tetapi mereka turut belajar mengekspresikan emosi, pandangan serta jati diri dengan lebih mendalam. Penulisan menjadi medium untuk mereka memahami diri sendiri dan orang lain sekaligus mengembangkan empati dan kesedaran sosial. Dalam proses PDP, guru berperanan memastikan aktiviti penulisan benar-benar membantu murid membina nilai kemanusiaan. Aktiviti mengarang yang dirancang dengan baik mampu memupuk rasa empati, mengasah kepekaan terhadap isu sosial dan mengembangkan kecekapan emosi murid. Namun, kita juga perlu sedar bahawa terdapat cabaran emosi dan etika yang mungkin timbul apabila murid menulis tentang pengalaman peribadi atau isu sensitif. Oleh itu, guru perlu sentiasa peka, empati dan berhati-hati dalam membimbing murid agar penulisan berlaku dalam suasana yang selamat dan terkawal. Akhir sekali, peranan guru bahasa Melayu abad ke-21 bukan hanya ajar murid menulis dengan betul, tetapi membimbing mereka menjadi insan yang lebih matang, berfikir secara halus dan bertanggungjawab. Justru kemahiran mengarang bukan sekadar latihan menulis, tetapi proses membentuk murid menjadi manusiawi, berakhlak dan mampu melihat dunia dengan hati yang lebih empati. Sekian dari kumpulan 1. Mengarang bukan sekadar menulis di atas kertas, tetapi menulis nilai dalam hati manusia.